Okay, Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam YouTube konten aku. Hari ni aku tak ada dekat motor, tapi aku just nak buat perkongsian ilmu cara-cara susun CVT roller dengan betul macam ada dekat sini, supaya tak terbalik waktu korang buat pemasangan. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, percuma saja guys. Okay, jangan lupa like dan komen. So dekat sini guys, depan aku ada pulley dan aku ada cover pulley dan bush pulley. Jadi dekat sini kalau kamera boleh tengok rapat, okay. So kita ada roller dalam ni guys. Ada 6 biji roller. So kalau korang nak susun roller, korang boleh tengok dekat roller ni kan. Korang nampak tak, yang ni dia macam terbuka, yang ni dia tertutup. Dia tertutup, ni dia terbuka. So kalau kita susun roller dekat dalam pulley, pulley akan bergerak seperti ni guys. Okay, dia akan jalan ke depan. So dekat rumah-rumah pulley ni, yang terbuka ni biarkan dia di sebelah kiri guys. Okay, so yang tertutup ni di sebelah kanan, yang terbuka ni di sebelah kiri. So susun dia satu persatu mengikut berat. Okay, jadi semua yang menghadap dekat aku sini semua adalah yang tertutup. Terbuka sebelah kiri, tertutup sebelah kanan. Jadi untuk cara susun roller dengan betul supaya tak terbalik. Dan kemudian untuk geng-geng yang nak cai roller, kalau kau pakai semua gram yang sama, kau susun je lah. Tapi kalau nak cai roller, so kadang-kadang kita nak cai 9-11, kita nak cai 8-10, 9-10 tu masing-masing punya resepi. So untuk susun pula, lebih baik kau susun yang berat di sebelah kanan, yang ringan di sebelah kiri. Contoh guys, okay. So dekat sini aku ada roller yang aku bawakan bersaiz 11 gram. Yang warna kuning ni bersaiz 9 gram. So dekat mana kita nak susun dia, okay. Lagi sekali di muka pulley ni guys, jangan terbalik. So kalau boleh yang berat 11 gram yang kita nak cai ni, yang muka tertutup ni, jangan lupa di sebelah kanan. Yang ringan 9 gram macam biasa, yang terbuka di sebelah kiri, tertutup belah kanan. So macam ni guys ikut turutan dia. Kenapa kena susun sebelah kanan berat, sebelah kiri ringan guys? Ini pun aku ambil resepi daripada banyak orang. So kita pun belajar. So ada sebab kenapa, supaya bila dia terbuka tu dia balance, terbuka dengan sempurna. Jadi begini susunannya. So kalau ada cara lain tu mungkin masing-masing punya cara. So cara kita susun roller macam ni lah. Okay. So jangan lupa check U-clip semua tiga-tiga, make sure dia fit, tutup. Okay. So dekat motor yang menghadap kita mesti begini guys. Okay. Kalau beli dia ada 2 washer. Satu di belakang dekat enjin, satu lagi di depan guys. Okay. So susunlah macam mana kau buka. Okay. So macam mana full roller ni berfungsi, dia beginilah guys. Bila dia tengah laju dia akan terbuka. Okay. Jadi guys, cukup di situ untuk perkongsian aku cara susun roller dengan betul supaya tak terbalik. Nak cai size tu kena cuba masing-masing punya size, aku pun tak pasti. Okay. So itu saja guys, kita jumpa dengan next content tentang CVT lagi. Assalamualaikum.